Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan berkaitan rasuah kehakiman, kes Linggam Tip, skandal dalam pelantikan hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada pengenalan. Sebagai definisinya, rasuah ni adalah suatu perbuatan memberi atau menerima suapan sama ada dalam bentuk wang, hadiah atau keistimewaan lain yang dapat mempengaruhi sesuatu dalam tugas rasmi seseorang. Seperti yang kita tahu, rasuah ni hukumnya adalah haram secara mutlak dalam apa pun keadaan. Terdapat pelbagai bentuk rasuah, antaranya rasuah perniagaan, rasuah politik, rasuah dalam penguatkuasaan undang-undang dan rasuah dalam sektor awam. Jadi dalam konteks kes VK Linggam Tip ini dikategorikan sebagai rasuah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Nabil bin Muhammad Asri. Nombor matrik saya A205595. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang bagi kajian kami. Kajian kami yang bertajuk Rasuah Kehakiman, iaitu kes Linggam Tip. Skandal ini tercetus pada tahun 2007 apabila tersebarnya rakaman video membabitkan seorang peguam terkenal, Datuk VK Linggam, yang dipercayai sedang berbincang tentang pelantikan hakim kanan. Sekaligus menggugat prinsip kebebasan dan integriti institusi tersebut. Ekoran pendedahan ini Jaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat kesahihan rakaman. RCI menegaskan bahawa rakaman tersebut adalah tulen, namun individu terlibat. Kes ini besar terhadap kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan di negara ini dan menjadi titik tolak kepada desakan reformasi dalam pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Matrik A2005. Untuk apa yang saya tahu, cek hukuman apa yang dikenakan oleh Linggam Tip. Untuk Linggam Tip tersebut, yang pertamanya termasuk dengan 6 orang ada bukti Akta Hasutan 1948 buktinya adalah tetapi dia hanya dikenakan Okey, hari ini saya isu melalui kes ini menjadi perhatian apabila dakwa cuba mempengaruhi hakim melalui hubungan peribadi. Jadi yang menimbulkan keadilan dalam sistem kehakiman menjadi lebih serius tular, iaitu menunjukkan perbualan telefon antara tertentu yang tengah orang kata yang sedang membincangkan pelantikan hakim. Jadi rakaman ni menimbulkan syak, orang kata wujudnya campur tangan luar dalam institusi yang sepatutnya bebas. Jadi akibatnya persepsi awam terhadap badan kehakiman ni telah terjejas teruk. Jadi rakyat ni mula hilang keyakinan terhadap kebebasan dan integriti institusi ini. Yang sangat penting dalam memastikan keadilan ditegakkan itu secara saksama.
Oleh itu, isu ini juga memberi pengajaran besarlah bahawa sistem kehakiman perlu sentiasa dipelihara daripada sebarang pengaruh demi menjamin keadilan yang tulen dan juga dipercayai. Jadi itu sahaja daripada bahagian faktor. Sekian, terima kasih. Kita teruskan dengan langkah mengatasi. Antara langkah mengatasi yang boleh dibuat di dalam kes ini ialah yang pertama, menubuhkan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman iaitu JAC. Memastikan pelantikan hakim dibuat secara bebas dan telus. Yang kedua, melaksanakan reformasi kehakiman di mana menghormati pengasingan kuasa dan reformasi sistem pelantikan serta disiplin hakim. Dan yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang anti rasuah, memperkasakan SPRM untuk siasat salah laku kehakiman. Selain itu, terdapat juga implikasi ataupun kesan daripada kes ini. Yang pertama, kepercayaan terhadap kehakiman merosot. Rakyat hilang kepercayaan terhadap kebebasan dan integriti mahkamah. Yang kedua, imej negara tercemar, mencemarkan nama baik Malaysia di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, kesan politik. Ia digunakan sebagai isu oleh pembangkang untuk mengkritik kerajaan. Secara rubusannya, kes Vicky Linggam Tip ini adalah tentang campur tangan pihak berkepentingan politik dalam sistem kehakiman negara. Dalam kes ini, wujudnya unsur salah laku dan konflik kepentingan yang akhirnya membawa kepada siasatan lanjut terhadap individu yang terlibat. Dan sehingga kini, tiada lagi pendakwaan yang dikenakan secara berkesan dan menimbulkan keraguan awam terhadap keberkesanan sistem keadilan. Secara keseluruhannya, kita dapat memperolehi beberapa pengajaran berdasarkan rasuah kehakiman yang melibatkan kes Linggam Tip, iaitu skandal dalam pelantikan hakim. Okey, pengajaran yang pertama adalah kepentingan integriti dalam badan kehakiman. Hal ini kerana hakim patutlah bebas daripada sebarang pengaruh politik dan individu berkepentingan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila hakim mengikuti pengaruh mereka, maka imej badan kehakiman akan jatuh dan dipandang rendah oleh masyarakat. Okey, yang kedua adalah penyelewengan kuasa mampu menghilangkan kepercayaan awam. Hal ini kerana campur tangan dalam pelantikan hakim tidak dinafikan lagi bahawa dapat menjejaskan keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan yang ada. Hal ini juga mampu menjatuhkan imej negara di mata dunia. Okey, pengajaran yang ketiga adalah kebebasan institusi kehakiman perlu dipelihara. Hal ini dikatakan kerana kehakiman tidak boleh tunduk, patuh ataupun mudah terpengaruh ataupun mudah terikut kepada tekanan politik ataupun kuasa eksekutif yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana badan kehakiman ini merupakan salah satu badan pengamal undang-undang yang patuh terhadap integriti dan hendaklah menerapkan sikap integriti ini dalam kehidupan. Jadi setakat itu saja daripada kumpulan kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.